Saya cakap kau, this is good investment untuk kau punya setup. Memang kukuh, so dia tapau. Untuk phone dengan kamera, kau boleh pakai dengan satu tripod ni je. So, hari ni dengan aku, ada lagi satu tripod daripada Ulanzi MT44. Tripod ni, aku tengok ada kawan aku pakai. Aku pegang, aku rasa, aku letak kamera aku dekat situ and aku rasa macam benda ni solid and also multi-purpose. Sebab apa? Kita buka dulu So, ni tripod dia. Tripod ni, dia ada locking mechanism. So, bila kau lock macam ni, dia dah tak boleh nak tutup. And then, dia datang dengan ball head. So, sesuai untuk kamera. Dan, kalau kau tengok kat sini, dia boleh letak phone macam ni. Dia punya solid dia, kebanyakan tripod dia ada masalah bila dia buka panjang tau. So bila kau letak dia akan bergoyang. Tapi yang ni, bila kau letak, dia tu terpacak. Cuma beza dia dengan yang tripod-tripod aku review sebelum ni, dia tak datang dengan remote lampu atau shutter lah. Tripod ni tinggi dia 33 cm, extendable dia extendable up to 149 cm. Dia ada getah juga kat bawah ni supaya dia tak licin ke ataupun dia menggelonsor ke bila time kau buat konten ke, kau tengah shoot ke. Dia tapak ni 7 cm. So dia boleh letak phone ataupun kau boleh letak kamera kau kat sini. So dia boleh screw kat bawah ni. So untuk korang yang nak beli Ulanzi MT44 ni, aku sediakan beg kuning kat bawah. Claim semua voucher, free shipping segala mak nenek, and then kau beli tripod ni. Saya cakap kau, this is good investment untuk kau punya setup. Memang kukuh, so dia tapau. Untuk phone dengan kamera, kau boleh pakai dengan satu tripod ni. Meringankan kau, mengurangkan beban kau untuk kau bawa ke hulu ke hilir, and then kau beli tripod ni, Ulanzi MT44. Okay?